Mesti korang rindu nak tengok movie macam Manisnya Cinta di Cappadocia dan juga Istanbul Aku Datang. Ya, ini adalah review Kata Hati lakonan Nia Atasha, Yusof Hashim dan juga Fazik Mukris. Okey, untuk movie Kata Hati lakonan Nia Atasha, Yusof Hashim dan Fazik Mukris, aku boleh katakan storyline dia not bad pada sesiapa yang minat romantic komedi. Cuma bila buat bidang dunia glamour ni, dia benda tu aku tak tahu, ni pandangan aku sendiri. Bidang tu mungkin ada orang dah biasa kan. Kita pun mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi kalau sebolehnya, aku rasa boleh kot cuba bidang lain. Tapi aku tak adalah nak compare dengan K-drama. Cumanya kalau tengok K-drama, walaupun romantic komedi dia, kita boleh tahu storyline dia macam mana kan. Dia punya storyline tu kita boleh agak sebab dia romantic komedi. Dia punya bidang, dia mesti akan buat perlainan. Ada, aku tak nafikan ada yang dia buat dalam bidang glamour, buat macam agensi, urus artis ke apa ke. Tapi benda tu dah banyak. Macam benda tu dah jadi biasa. Sebab engkau sendiri pun dah terdedah dengan dunia glamour, pergi tunjuk dunia glamour lagi. Jadi bagi aku nak benda lain. Aku nak benda yang something, yang benda lain yang korang boleh tunjuk untuk watak dalam setiap movie tu. Tapi bagi aku, bila buat romantic komedi ni, bagi aku ia adalah satu percubaan yang baik lah. And sebab dah tak banyak. And then manakan aku suka layan K-drama punya genre romantic komedi, so dia punya scene tu okey lah. Orang kata itu adalah standard romantic komedi. Ada sedih dia, ada sweet-sweet dia, ada kelakar dia. Jadi bagi aku benda tu cukup. Cumanya storyline tu sebolehnya bila nak buat romantic komedi ni, dia kena kalau boleh refer drama yang lain ataupun movie yang lain yang genre yang sama. Kita pun tak boleh nak expect macam Istanbul Aku Datang ke, Manisnya Cinta di Cappadocia ke, tak boleh nak expect macam tu. Aku pun tak expect boleh jadi macam tu. Cumanya pengarah mungkin boleh lebih aware dengan genre yang macam ni kan. Dia bukanlah macam cerita Libang Libu. Libang Libu dia bebas. Dia cerita tentang orang perlu panggil apa tu, dia tak ada satu hala tau. Dia tak ada satu hala. Dia berterabur macam tu je. Tapi still menarik. Tapi bukanlah nak kata, sebab ia pun genre yang berbeza. Cuma bila dalam romantic komedi, dia kena lebih kemas dan lebih teratur. Dia ada je macam benda tu tak logik ke apa ke, ada je dalam Kata Hati ni. Cuma storyline satu ke satu tu, ya, ada part yang aku boleh terima, ada part aku rasa macam benda tu pun tak perlu sebenarnya. Dia Kata Hati ni, idea dia ada. Cuma storyline tu boleh dikembangkan lagi.
Boleh lagi sebenarnya. Kalau contoh nak buat juga dunia glamour ni, boleh kembangkan lagi idea tu. So aku rasa skrip memainkan peranan yang penting lah bila nak buat movie, especially movie romantic comedy ni. Dari segi pelakon, memandangkan aku nak tengok dengan mata kepala aku sendiri macam mana olahan dia, pelakon aku letak tepi. Yang perempuan tu aku tak biasa tengok. Yusof Hashim tu, dia sebelum ni dah ada drama. Dia pun dah start drama yang pada asalnya dia hanya menari saja. Dan Fazik Mukris tu pun aku first time tengok sebab aku expect dia hero remaja. Tapi bila tengok, dia, aku tak sure dia terlibat dengan Radio Era ke apa ke. Tapi dalam ni dia not bad jugalah. Tak ada masalah. Pelakon aku nak letak tepi. Macam aku cakap, pelakon aku letak tepi dulu. Aku nak tengok storyline. Macam mana dia menggarap romantic komedi tu sendiri. Scene-scene romantik tu ada dah juga sikit-sikit. Cuma aku yang tak berapa gemarnya adalah storyline yang sebegitu. Kita konflik Imran ada. Ada dia masalah keluarga dia. Aira Natasha tu dia tak banyak. So and then dengan siapa? Fazik Mukris tu pun side dia pun tak banyak. Dia punya konflik. So kalau watak Aira dengan si yang dia jadi branding name tu, kalau lah ada konflik yang lebih lagi dia boleh buat, aku rasa mungkin storyline lebih nampak lebih besar lah. Tak minta lah orang kata complicated sampai tahap kita kena fikir. Tapi memandangkan romantic komedi, aku suka kalau konflik dia lebih berat sedikit. Dia tak ada lah berat sampai kau kena fikir, oh tu siapa, ni siapa, tu siapa. Tak. Just bagi dia berat sikit. Dia romantic komedi ni, kalau lebih, ada orang suka yang lebih ringan, ada orang suka yang berat. Jadi bagi aku lebih suka setiap watak dia tu ada konflik dia. Barulah menarik. So untuk movie Kata Hati ni, movie ni untuk orang yang nak support dan nak tengok macam mana romantic komedi ada balik dekat dalam Malaysia ni. Pada yang nak expect tinggi, bila masuk tu korang nak expect, oh ni macam K-drama ni. Tidak. Aku boleh katakan tidak. Cerita ni untuk yang santai, suka santai, tak banyak fikir, tak banyak plot twist, tak perlu pecah kepala korang tengok. Korang tengok just untuk seronok-seronok sahaja. Tidak ada plot twist dalam ni, blow up gila-gila ke apa ke, tidak ada. So pada yang nak tengok, pada yang nak support, korang boleh tengok movie Kata Hati ni. Untuk kalau korang macam aku, mungkin korang boleh tengok nak kata berbaloi tu sikit lah, sikit. Aku tak kata berbaloi secara keseluruhan sebab masih ada perlu diperbaiki lagi dari segi storyline. Itu yang aku boleh katalah. And pada yang, kalau pada yang tak suka langsung romantic comedy, cerita ni pun bukan untuk korang juga. Bukan untuk korang juga sebab konflik dia tak banyak dan terlalu ringan bagi akulah. Bagi aku. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Korang rasa sependapat dengan aku ke, ataupun korang rasa ada idea yang lebih baik untuk buat storyline Kata Hati kali ni? So, jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku movie yang akan datang. Bye!